Assalamualaikum nak-nak semua. Mak Som nak kongsi sikit pengalaman Mak Som masa musim COVID dulu. Masa tu, satu rumah kena. Anak Mak Som, menantu, cucu semua demam. Batuk. Allah je tahu risau hati ni. Alhamdulillah Mak Som tak kena langsung. Doktor pun terkejut. Sedangkan Mak Som yang jaga semua. Masakkan bubur, lap badan cucu, sapu minyak kat dada menantu. Semua Mak Som buat. Tapi Alhamdulillah, Mak Som tetap sihat. Orang tanya, apa rahsia Mak Som? Mak Som senyum je. Mak Som amal minyak zaitun extra virgin Palacio. Tiap pagi, 1 sudu sebelum makan. Dah lama dah mula sebelum COVID pun dah amal. Bukan sebab ikut-ikut orang. Tapi Mak Som percaya, zaitun ni Allah sebut dalam Al-Quran. Bila Allah sebut, mesti ada keberkatan. Mak Som rasa minyak zaitun ni bantu kuatkan badan dari dalam. Imun kuat, darah pun lancar. Sejak amal, badan rasa ringan. Sakit lutut pun makin kurang. Tak cepat penat. Orang muda sekarang, kadang tunggu sakit baru cari penawar. Tapi bagi Mak Som, jaga sebelum sakit tu lagi bijak. Jadi Mak Som nak pesan, jangan tunggu esok. Mula hari ni, amalkan minyak zaitun Palacio. 1 sudu je sehari. InsyaAllah, kesan dia besar. Mak Som doakan semua sihat selalu. Ingat, amal yang kecil tapi istiqamah tu lebih berkat. Jom datang ke Plaza Larkin, Johor Bahru. Kedai nama Organic House.